belum. Belum makan? Kenapa tak makan? Mai lah ni lambat. Tak apa, nanti habis kelas cikgu pergi makan tau. Cikgu belanja. Boleh. Cikgu boleh. Yeay. 3 orang kan? Cikgu belanja. Yeay. Hari ni tahu tak kita nak belajar pasal apa? Tak tahu. Okey, rasa-rasa pasal apa kalau tengok? Kita belajar bernyanyi. Solat. Tengok cerita Pepe. Okey, semua betul. Tapi jawapan yang tepat adalah Solat. ikut cikgu. Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 10 ke cikgu? Pandai semua. 10 tu tolak dengan 5. Salah. Tak apa. Salah. Kita belajar. Okey. First kali kita nak buat apa ni? Siapa tahu? Kita Nyanyi. tak Okey. Pepe Joget. dulu. Pepe nak. Baik. Tak ada. Kita belajar Rukun Islam dulu. Kita nyanyi lagu Omar dan Hana. Jom. Kita nyanyi. Nyanyi buat tahu. Nyanyilah. Tak dengar. Nak dekat sikit.
Game pasal apa ni? Sayang cikgu banyak-banyak. Terima kasih. Match 5. Match 5. Pandai. Match 5 apa ni? Rukun Islam. Match 5 rukun Islam. Okay, ni game yang cikgu buat untuk Suzila, untuk Maisara, untuk Anis. Tahu? Kenapa five Saya cikgu? Suzila. Kenapa 5? Kenapa 5? Cuba teka. Sebab rukun Islam ada 5. Pandai Maisara. Pandai lah awak. Yang ada Pandai. 5. Kalau tak gugur. Okey. Gugur? Siapa nak tekan start? Apa gugur? Saya tekan start. Sama-sama je. Okay, sama-sama. Ada dua macam-macam. Okey. Alah. Alamak, cepatnya. Cepat pula. Apa ni? Sudah bersedia semua? Dah. Okey, sudah bersedia. Angkat tangan siapa yang dah sedia. Saya, Okey, saya. Bagus semua. Tak turunkan ke? Turun. Okey, cikgu. Okey. Rukun Islam pertama. Tengok gambar apa ni? Dia Duduk ke, duduk. cikgu? Dia baca Dia angkat jari. Jari. Syahadah ke? Pandai. Tengok jari dia. Jadi Oh. dia buat apa? Duduk dan syahadah. Solat ke, cikgu? Okey, kita tengok pilihan jawapan dia. Next. Kita tengok ada apa. berpuasa pada bulan Ramadan. Betul ke? Dia tengah puasa ke? Tak. Okey, next. Mengucap Dua kalimah syahadah. Rasa betul ke tak? Macam betul. Okey, kita mengucap dua kalimah syahadah macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, pandai semua. Okey. So jawapannya mana? Jawapan dia ya? Ni. Betul ke? Kenapa tapi dia duduk cikgu? Tengok jari dia. Dia buat apa? Tapi dia macam solat, cikgu. Okey, time solat, time tahiyat akhir sekali kita. Baca syahadah. Syahadah. Oh, So? okey. Jawapan dia syahadah, cikgu. Okey. Cikgu tekankan yang sini. Yeay! Yeah, betul. Pandai. Nampak tak hijau tu? Nampak. Nampak bagus. Okey, next. Rukun Islam yang keberapa ni? Kedua. Dia tengah buat apa ni? Bangun. Dia tengah Bangun. mengangkat Dia takbir. takbir pandai. Takbir waktu Selalu takbir time bila? Tanda Time solat. solat. Okey, pandai. Tengah apa? Rakaat pertama. Rakaat pertama. Time solat. Pandai. Pandai. Dia Okey. sebut Time Allahu Akbar. azan. Okey. Azan, lepas tu kena pergi Solat. solat dekat mana? Masjid. Masjid. Mursyidin. Boleh. Okey. Solat lima waktu. Pandai. Semua pandai. Sila nampak tak? Ni, Suzila cuba macam baca. tak faham dia, Hijau cikgu. ke tak? Baca dulu ni. Solat Bilangnya 5 macam baik je. waktu sehari semalam. Okey, pandai. So tadi dia tengah gambar tengah solat. Solat. Okey, tu kan ni. Cikgu lapar lah. Hijau. Sabar sabar sikit Yeay. lagi. Pandai. Okey. Yang ketiga. Ni gambar apa ni? Makan. Dia baca doa kan dengan keluarga dia sama-sama. Sedap ke makanan dia cikgu? Kekering. Mana Dia Dika kering? Ada air sirap. banyak makanan. Okey, Ada tak air sirap. sabar yang tengok makanan. Sabar. Apa? Ada Air tembikan. lagi Ada tembikan. Okey, dah Ingatlah. fokus tengok sini. Okey, cikgu fokus. Okey. Rasa-rasa ini dia tengah buat apa? Makan. Makan. Sebab apa? Puasa. Puasa, betul. Wow. Dia berbuka. Dia puasa, dia berbuka dengan keluarga. Kenapa cerah, cikgu? Berbuka puasa bukanlah gelap. Dalam rumah buka lampu. Oh. Main boleh gelap-gelap kan? Nanti awak makan tercekik. Awak bulan puasa semua Awak ni berbuka mana dengan lah? siapa? Mak. Dengan mak. Dengan nasi. Dengan nasi. Saya tak faham. Pilih dulu Nombor satu. mana? Baca. Berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, tengok betul ke? Hijau. Hijau ke? Hijau. Yeay. Pandai. Pandai. Seterusnya. Rukun Islam ke? Empat. Duit. Saya suka duit. Ada beras. Saya suka duit. Ada Okey. Al-Quran. Rasa-rasa ni apa? Kita nak bagi kat siapa ni? Hilal beras. Bagi kat orang. Bagi kat orang. Bagi Orang yang macam saya. mana? Orang Orang duit. sikit. Saya suka duit. Yang suka duit. Semua orang suka duit. Tapi kita kena kasih dekat orang yang Makan duit. memerlukan. Okey, fakir miskin. Betul. Okey. Ni bukan bagi awak lah. Awak ni suka perbuatan duit, tahu tu duit, nama duit, dia apa? duit. Saya suka duit. Sedekah. Alah, betul Zakat. juga. Zakat. Okey, Zakat. zakat. Sebab ini rukun Yeay. Islam Rukun
Islam yang tadi kita nyanyi tadi berapa kali tu? Ada apa? Pandai, okey. Pertama. Cahaya. Mana? Nanti kita ulang lagi. Zakat macam mana eja zakat? Macam ni je zakat. Zakat. Pandai dengan Sarah. Nanti ajar kawan-kawan. Ajar Suzila, ajar Ani. Jangan gaduh-gaduh tau. Ajar belajar sama-sama. Okey. Mana jawapan dia? Zakat tu kat mana? Yang ketiga. Bawah tu. Boleh tekan. Saya buat hijau. Okey. Next. Yang kelima. Tudung. Tak pakai tudung. Aurat dosa. Dia kanak-kanak. Dia tengah fikir apa ni? Gambar apa ni? Yang ni bukan kat luar negara ke cikgu? Okey, kat luar negara betul kat Kita mana orang tu? pusing-pusing kan? Betul, Kau betul. ni jamil tu pusing. Dekat Mekah ke Okey, cikgu? selalu. Betul, betul kat Mekah. Betul. Apa ni? betul lah. Ini Orang buat apa kat Mekah? dia tengah pusing-pusing ni selalu dia buat apa? Haji ke Dia cikgu? Haji, dia tawaf. Tawaf. Tawaf betul. Bercuti. Bercuti pun Mana boleh ada juga. orang bercuti pergi Mekah? Hotel ke cikgu kat belakang tu? Ini laluan boleh lalu. Yang juga. tengah tu apa cikgu? Yang tengah ni, okey cuba teka. Siapa tahu? Yang Kapal tengah. ke cikgu? Betul. Awak Dia tahu. peta dia Pandai. Dia peta. Kenapa Kaabah ada kat tengah-tengah cikgu? Sebab kita Punya Sebab kiblat. kita nak tahu Kiblat, apa cikgu? kiblat. Cikgu saya pun tahu kiblat cikgu. pandai. Yeay. Pandai. Okey. Rasa-rasa mana? Menunaikan Menunaikan haji di Mekah bagi yang mampu. Bagi yang mampu tu macam mana cikgu? Yang kaya ke? Yang banyak-banyak duit ke? Yang mampu. Cikgu kalau yang patah kaki nak pengsan pun mampu ke cikgu? Dia tak mampu lah. Tunggu dia sihat dulu. Kalau baru dia kalau nak kita larat. orang boleh pergi ke cikgu? Boleh? Boleh. Ajak mak ayah. Jom Cikgu kita boleh pergi bawa haji. kita orang. Cikgu bawa InsyaAllah. kita Doakan orang. cikgu murah rezeki. Amin. Okey. Okey, jawab dulu. Saya tekan boleh ke Tekan. Hijau-hijau. Yeay. Pandai, Betul Masyarakat. semua. Cikgu dia pukul saya semua. Mana ada Jangan- pukul? Jangan Yeay, pukul. Orang cakap ye pandai. Cikgu nak ni. Nak ni. Nak Okey. bukan pro. Nanti kita jawab ni dulu. Nanti cikgu kasih seorang satu rencana. Allah, tapi saya dah jawab yang ni. Yang ni kita jawab sama-sama. Allah. Kena jawab ni dulu seorang-seorang. Tak suka. Kan kita dah ni Janganlah tak tengok suka. siapa ingat cikgu bagi rencana. Okey cikgu. Okey. Siapa nak jawab dulu? Saya. Okey Anis. Saya. Ke depan. Wah, hebatnya abang. Saya. Baik Anis. Hebatnya ni. Macam mana nak main dia cikgu? Sini Tengok Anis baju besar. Yang elok-elok Banyaknya dengan kawan-kawan. tulisan. Tak suka. Kita pandai Mai Sarah baca. letak. Cikgu pandai Mai ajar Sarah. baca. Kawan nak buat. Letak dulu. Mai Sarah jangan kacau cikgu lah. Bagi saya baca. Pilih satu. Okey baca. Mengeluarkan zakat. Okey ambil. Letak kat Okey. Yang ni Duit, duit duit, banyak duit. betul. Letak. Duit. Terima kasih kawan-kawan. Betul ke? Okey, yeay. Okey lagi. Okey. Saya nak buat boleh ke? Nantilah bagi saya dulu Anis buat. tu kesian dia. Solat 5 waktu sehari semalam. Dia buat semua dulu ke? Ya betul Susila. Nanti. Yang ni kan cikgu dia makan kan? Betul. Kita dah satu kelas lama. Okey, menunaikan haji di Mekah bagi yang mampu. Okey betul. Mana tu? Salah lah. Tak Tak nampak nak tengok juga. Tak payah tengok, kita buat dulu. Cikgu. Nanti boleh kita tengok. Tak apa nanti. Tadi cikgu suruh kita tengok. Yalah, Dia cikgu. tengok dia letak macam tu kan. Dah siap. Yeay. Betul tak semua ni? Betul tak? Tengoklah betul tak? Betul. Tadi Okey. dah gambar. Sebab dia matchkan dengan gambar. Yeay. Betul. Wih, kita dapat lencana. Okey, siapa pula nak jawab lepas Anis? Lila dulu. Zila ha. Terima kasih cikgu. Okey, cepat ambil satu. Saya nampak ini. Panjangnya. Okey, baca dulu. Menunaikan haji di Mekah Haji. bagi Di luar yang negara. mampu. Hotel. Haji kat mana? Yang ni ada hotel. Ada Ah. Kaabah. Ada Kaabah pandai.
semua pandai. Okey, lepas Yang ni tu cikgu, kita datang sini. baca dulu. Mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, kat mana? mana? Jari dah jari. Asyhadu alla Ilaha illallah. Yang ini. Betul. Wah. Jari saya sama kan? Sama-sama. Pandai saya ni. Oh, tak goyang tu cikgu. Yang ini. Ada perkataan 5. Baca dulu semua, baca dulu. Solat 5 waktu sehari semalam. Betul, betul. Okey, kat mana? Mana solat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maha besar. Okey. Cikgu tak masuk. Tak apa. boleh. Cikgu. Dua lagi. Dua lagi. Wah, duit. 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 Mengeluarkan zakat. Zakat. Alif qaf, alif ta. Wow, Wah, pandai Sila. je Ilah berbahasa Jawi. Okey. Last kali. Last kali ya. Saya suka benda ni. Berpuasa pada bulan Ramadan. Wah, saya suka bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Bazar Ramadan beli apa je Mai Sarah? Macam-macam saya beli Macam-macam. martabak, saya beli nasi Yes, biryani. ya. Betul tak semua? Betul tak semua? Saya nak baca cikgu. Baca. 1. Mengucap 2 kalimah syahadah. Macam mana Mai? Mengucap Asyhadu an la Yeay. ilaha illallah. Saya dapat 5 star. Yeay. Nak stiker. Wah, nak betul? juga, nak Baca. juga, Siapa nak ni? juga cikgu. Saya Rukun Pro. Cikgu nak pro juga, nak juga. Okey, Miss Sarah. Boleh tak saya nak nyanyi sambil ni sebab saya tak ingat. Boleh? Boleh. Rukun Islam ada 5. Pertama, ucap syahadah. Ha. Yang ni kan cikgu? Betul. Pandai Mai Sarah Yeay. letak. Okey. Kedua, solat. Ya, betul. Pandai Mai Sarah ni. Awak nak tahu. Pandai cikgu. Semua pandai anak-anak murid cikgu. Ha. Anis pandai, Sibila pandai. Kalau kita orang Ketiga, zakat. Betul pandai Sibila dapat pahala. Cikgu, solat tu kalau tak buat Keempat, puasa. Dapat dosa. lepas tu masuk Masuk api neraka. takut. Takut kan? Jangan tinggal solat. Kelima, haji. Haji ni naik kapal terbang kan cikgu? Ya, naik kapal terbang. Cikgu. Kalau naik bas boleh cikgu? Lambat. Cikgu, haji Sampai. berapa lama cikgu? Haji berapa lama? 1 bulan? 40 hari? Cikgu. Cikgu. InsyaAllah cikgu kerja. Kalau saya nak tanya, kalau saya tengok ada orang puasa hari biasa tak bulan Ramadan pun, tapi dia puasa tu maknanya apa cikgu? Okey. Itu maknanya dia puasa sunat. Puasa pahala sunat. ke cikgu? Puasa Kalau sunat ini macam mana? puasa wajib. Kita semua wajib buat. Kalau pahala sunat, ke sunat? Dapat pahala? Banyak mana? Wah. Banyak sangat. Wah, nak puasa lah hari ni sebab saya tak makan lagi. Okey, saya pun tak makan. Okey, Nah. Ni ada rencana. Ni rencana apa ni? Rukun Pro. Okey, nampak kat tangan. Saya nak lagi. Nak lagi. Kamu dapat 1, kawan lain pun dapat 1 juga. Tak nak, saya nak 10. Boleh dia dapat 1 je. Tak boleh buka. Okey, Okey, okey. terima kasih. Oh, balik. Semua dah jawab, semua dah tahu rukun Islam. Dah. Okey, tunjuk lencana semua. Tengok, semua dah pro kan? Nanti kalau kawan-kawan lain tanya, Mai Sarah, Suzila, Anis kena jawab tau. Cikgu dah ajar rukun Islam ada berapa? 5. Okey, pandai. Okey. Kelas kita dah habis. balik makan. Boleh makan. Puasa. Esok kita jumpa lagi Mai Sarah. Alah, Esok kita jumpa lagi. ayah, ikut cikgu Esok balik. belajar apa Esok cikgu? balik. Esok belajar belajar apa? apa? Esok kita belajar rukun iman pula. Yeay! Rukun iman ada berapa? 6 pandai. Okey, sabar. boleh ada? Kenapa 6? 6 tu yang pertama beriman kepada Awak kenapa awak tahu? saya Lagi kan je pada awak bijak belajar. ni. Bagus Mai Sarah. Rasanya. Mai Sarah selalu tengok YouTube Omah Hana ya. Betul cikgu. Ah. Ibu saya suka buka Omah Hana. bagus. Awak pun kena tengok Omah Hana. Jangan ada orang tengok tanya yang pun awak. bukan-bukan tau. Awak tu. Jadi Ah. saya tanya cikgu. Okey, dah berdiri semua berdiri. Tak nak berdiri. Tak nak Bangun. Berdiri, berdiri. Bangunlah cikgu dah suruh. Berdiri. Okey, cakap apa? Terima kasih cikgu. Cikgu baca Sama-sama. doa dulu lah Baca cikgu. doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat
salam dulu. Tak nak. Salam Tak cikgu. suka lah pegang-pegang orang. Salam cikgu, salam cikgu ni. Tak suka Eh, nak. awak. Jangan sampai masalah. Siapa? Masukkan kerusi dalam meja, jangan tolak-tolak. Masukkan kerusi dalam meja. Itu bukan isteri saya. Elok-elok. Mai Sarah jangan tinggal beg. Jangan tinggal beg Mai Sarah. Bawa balik, jangan tinggal. Bye. Tolong bawa kan? Kenapa saya tolong